Selamat datang kepada Majlis Convention Salimah Malaysia di Sayung Resort Kalabangsa Perak untuk tahun 2025. Yang berbahagia Datin Hajah Aminah Zakaria yang di Zakaria, SU Bendahari Salimah Malaysia, semua pengurusi, semua SU dan semua bendahari serta AJK, semua cawangan dan Salimah Negeri di seluruh Malaysia yang datang dari Malaysia Timur dan seluruh pengunjung, sekali lagi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan untuk slot kita pada ini adalah slot pembentangan atau pembedah buku apa artinya saya menganut Islam. Buku ini banyakkan buku ini untuk kuliah-kuliah usaha dan sebagainya. Dan saya masih ingat buku yang pertama masa tu Kagu di warna hijau nak kelabu tu kan. Ini yang edisi terbaru 2025. Jadi sejak tamat mesti tu sampai sekarang ni, ini mau pegang lagi. Sebab saya sebut dalam pada majlis sebut dalam masa rombongan nak pergi Shah Alam tu. Baru jumpa balik, adalah hikmahnya untuk kita mungkin refresh balik kan mengapa kita menganut Islam. Di tanpa meninggalkan masa, saya perkenalkan dua ahli panel yang akan membentangkan dan membedah topik kita hari ini, iaitu yang di sebelah kanan yang bersama Puan Hajah Tijah Jajuri, pengurusi Salimah Selangor, dan yang di sebelah kirinya Puan Hajah Haznah Hamzah, Ketua Biro Kebajikan Salimah Selangor dan pengurus. Masih juga saya dengan sukacita yang persilakan panel yang pertama Puan Hajah Tijah binti Haji Jajuri untuk memulakan pembentangan ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Zakaria, Kak Min, kami biasa panggil Kak Min daripada zaman dengan dulu sampai sekarang. Kami adalah berjiran, bersahabat, bekerja bersama di Kolej Islam Sultan Alam Shah. Seterusnya, ahli Mubalighat Negeri Selangor dan juga ahli KPPMS, iaitu Kelab Pesara Muslimah Selangor. Kelab Pesara Muslimah Malaysia Selangor di tempat saya. Itu yang terkini, yang lain tak payah. Jadi sebenarnya pada suatu hari Datin kami dia telefon saya dengan nada yang agak serius. Dia kata dia suruh saya bentang buku apa, sebab saya tak layak. Itu yang tergelak tu, sebab tak layak. Saya bukanlah asatizah, lagi pun tak ada tauliah untuk membentang buku agama. Kalau di negeri Selangor, Santara. Jadi kalau saya kena tangkap, saya panggil Ustazah Datin Aminah. Tak saya lah. Kerana bab tauliah ni memang kalau saya jemput penceramah-penceramah di masjid tempat saya itu, saya akan paksa baca buku ni berkali-kali. Sebenarnya saya pun tak pernah nampak buku ni sebelum ini. Tak maaf sebab saya tak rajin membaca. Apalagi nak menulis buku macam Datin dan juga sahabat-sahabat Ustazah Noman dan juga Ustazah Rafiq. Jadi ke-17 yang ada di pasaran sekarang maknanya laku keras buku ni, maknanya dimanfaatkan untuk berdakwah. Dan penulis asal buku ini ialah Fatih Yakan, yang dalam bahasa Arab ni ialah madha, yakni intimai lil Islam. Betul Ustazah? Madha. Oh, Datuk Mazhar. Datuk Mazhar tu anak murid kami. Mazhar ZA tapi saya sayang di situ MDHA. Jadi saya nak baca lah Mazhar. Okey. Silap buku ni lagi di situ. Baik, apa? Maklumlah saya bukan berbahasa Arab, saya berbahasa Melayu. Jadi kalau nak sebut, cakap benda ni ke Melayuan lah.
Baik, seterusnya penulis ini sebenarnya berpengalaman luas dalam bidang dakwah. Macam Datin menghasilkan 16 karya. Dia juga merupakan pemimpin gerakan Islam, Jemaah Islamiah di Lebanon. Baik, sebenarnya buku ini yang telah diterjemahkan telah diambil kandungannya untuk disiarkan dalam pertubuhan di UiTM. Sekarang UiTM lah dulu UiTM. Sejak tahun 1977. Baik, buku ini terbahagi kepada dua bahagian. Saya dah bincang dengan bahasnya. Kita ambil seorang satu bahagian. Jadi lebih memudahkan kita membuat persediaan. Jadi bahagian pertama dalam buku ini menerangkan sifat-sifat dan syarat-syarat wajib kepada setiap Muslim untuk menjadi Muslim sejati, Muslim sebenar. Kita cek diri kita lah, nanti kita tengok adakah kita seorang Muslim yang sejati. Baik, untuk menjadi Muslim yang sejati, kata pengarang ini, saya di sini merujuk pada pengarang, tapi kita terangkan sekarang merujuk kepada kita semua sebagai orang Muslim. Kita mestilah Muslim dari sudut kalau bahagian pertama ini 6 syarat ataupun 6 sifat wajib, iaitu pertama dari segi akidah, kedua dari segi ibadat, ketiga dari segi akhlak, keempat dalam berkeluarga, kelima dari segi mampu mengawal dan juga menguasai diri, keenam yakin bahawa masa depan di tangan Islam. Baik, itu seterusnya. Baik, kita terangkan satu persatu tapi secara ringkas sebab kalau nak detail kena buat surat kuliah lah. Kena panggil Datin, bukan saya. Okey, dari segi akidah, pengarang ini mengatakan kita mestilah berpandukan, wajib berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Betul dia Datin dalam buku ni? Dia tak sebut yang lain. Dua perkara ni iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi pengarang ini mengatakan saya mengawasi kita kalau kita beribadah kita rasa khusyuk, tapi kadang-kadang sekejap lepas tu lupa. Sebab Datin kata Cik Tan selalu kacau. Tahu tak Cik Tan? Alhamdulillah. Jadi kita elakkan daripada kita cuba musuhi Cik Tan ni. Okey, seterusnya yang kedua akidah, yang kedua dari segi ibadah. Jadi maksudnya dalam kehidupan kita kita daripada akidah tadi kita hendaklah melakukan ibadah yang sempurna. Sebenarnya seluruh kehidupan kita apa yang kita buat sebenarnya adalah mengikut syariat. Dijadikan sebagai ibadah. Kalau niat kita kerana Allah. Betul Ustazah? Takut kita silap. Alhamdulillah, insya-Allah dengan izin Allah. Baik, seterusnya. Dalam ibadah ni ada dua. Ini menurut pengarang bukan menurut saya. Pengarang kata ada dua, iaitu ibadah yang wajib dan ibadah yang sunat. Ibadah wajib ni yang pertama ialah rukun Islam yang lima itu dan keutamaan solat sebab solat tak kira orang miskin ke orang kaya, tua, muda, sakit ke, sihat ke, kena solat dengan kemampuan masing-masing. Sebab solat adalah perkara pertama yang dihisap pada mahsyar nanti semasa hari penghisapan. Itu sebab kita kena sentiasa mentahsin solat kita sehinggalah akhir hayat. Semakin kita mentahsin, rupanya semakin banyak yang perlu kita baiki. Kita tidak berhenti mentahsin. Baik, seterusnya dalam melakukan ibadah wajib ni kita kena ada rasa ihsan, iaitu rasa ada hubungan dengan Allah. Macam tadilah muraqabah kena ada hubungan. Jadi bila kita sembahyang contohnya, kita manusia biasa biasalah ni. Seterusnya dalam ibadah wajib, dalam menunaikan ibadah wajib, kita juga mesti ada rasa sentiasa diawasi Allah yang sentiasa hadir pada bersama kita ni, sama macam tadilah dalam akidah tadi. Baik, dalam ibadah sunat pula, selain pada kita melakukan ibadah wajib, kita sentiasa berusaha
jariah selain pada tanggungjawab kita kan. Dan jangan lupa selain pada anak, suami kita juga secara tak langsung sebenarnya ini cara saya kan. Kalau kita didik anak, tangkap kuat sikit. Mana kita panggil halakah dalam belakang lepas solat apa ni berjemaah.